Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi menu kampung, iaitu siput sedut campur sayur batang keladi. Nah, pertama sekali kita siang dulu kita punya siput. Macam biasalah kita pergi buang dia punya hujung tu. Nah, kemudian oleh kerana siput ni dia berlumpur, kenalah cuci banyak kali dan harus betul-betul. Kalau tidak, habislah penuh lumpur. Ni kita cuci selama beberapa kali sehingga lumpurnya habis. Nak tahu ada lumpur tak ada lumpur, boleh tengok daripada warna air. Kalau dah jenis kayaknya dah okey lah tu. Mari kita ke langkah yang selanjutnya. Kita nak beralih ke batang keladi. Kita nak siang terlebih dahulu. Dan cara siangnya adalah seperti berikut. Nah, ni untuk keladinya juga saya gunakan. Saya nak potong-potong besar macam ni. Saya suka makan bahagian ni. Nah, siapa yang dekat sini suka makan siput sedut dan juga batang keladi? Jangan lupa komen kat bawah, okey? Nah, ini untuk batang keladinya, kita buang dia punya kulit luar macam ni. Kemudian tinggal potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia keladi dan juga batang keladi yang telah siap kita siang. Sekarang kita lanjut cuci sehingga bersih. Langkah yang selanjutnya, di sini saya nak rebus terlebih dahulu keladi dan juga batang keladi itu. Sebenarnya kalau tak nak rebus asing-asing pun boleh. Macam saya sukanya macam ni. Jangan lupa letak asam keping bagi hilang gatal. Yang tadi tu keladinya dah lembut, saya dah angkat. Sekarang saya lanjut batang keladinya. Kalau nak misalnya nak terus masak pun boleh je. Macam saya rebus dulu awal-awal. Dan untuk bahan-bahan di sini saya gunakan bawang merah, bawang putih dan juga cili. Untuk cili ni kalau misalnya anda suka pedas, boleh letak lebih. Biasanya saya letak lebih untuk hari ni sebab perut dah tak tahan, jadi saya letak sedikit. Sedangkan semua bahan tersebut saya nak kisar sehingga lumat. Jangan lupa letakkan air bagi memudahkan kita mengisar. Lanjut, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Tadi tu kalau batang keladinya dah sedikit lembut, boleh angkat dan toskan. Kemudian kita tuangkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan pecah minyak. Tu bahagian tepi tadi agak sedikit hangus sebab saya guna api besar sangat. Kemudian kita masukkan air. Lalu bolehlah masukkan ke semua bahan-bahan yang lain seperti batang keladi dan juga keladi. Kemudian kita masukkan santan. Kemudian kita gaul-gaul rata. Jangan lupa masukkan serbuk kunyit. Kalau misalnya anda ada kunyit hidup, lagi bagus. Dan saya malas pula nak pergi gali tanah. Kemudian bolehlah kita masukkan siput sedut kita tu. Kemudian kita gaul rata dan masak sehingga mendidih. Nah, menu kampung satu ni sangatlah sedap dan mudah cara membuatnya kan? Jadi lepas ni bolehlah cuba sendiri buat dekat rumah. Tak adalah susah mana pun kan. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa aja yang kita ada dekat rumah. Nah, ni dah siap dah pun kita punya siput sedut dan ini hasilnya. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Kalau suka macam biasalah, jangan lupa tekan like. Jangan lupa share agar mereka juga turut dapat mengetahui tentang resepi satu ini dan subscribe for more video. Jumpa lagi guys. Bye bye.